Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh masyarakat yang saya hormati. Hari ini saya ingin berkongsi satu pesanan yang sangat dekat di hati kita semua. Pesanan itu ialah hidup makin tenang bila kita memaafkan. Dalam perjalanan hidup ini, kita tidak dapat lari daripada rasa terluka, dikhianati, dikecewakan atau disakiti oleh kata-kata dan perbuatan orang lain. Tetapi masyarakat yang saya kasihi, menyimpan dendam itu ibarat memikul beban yang berat setiap hari. Semakin lama kita memikulnya, semakin penat hati kita. Sedangkan memaafkan adalah melepaskan beban itu dan membiarkan jiwa kita kembali bernafas dengan lapang. Memaafkan bukan bermakna kita lupa. Memaafkan bukan bermakna kita lemah. Memaafkan bukan bermakna apa yang berlaku itu betul. Memaafkan bermakna kita memilih untuk tidak membiarkan luka itu mengawal hidup kita lagi. Kita memilih untuk memberi ruang kepada hati sendiri untuk sembuh. Kita memilih untuk membebaskan diri daripada kesedihan yang tidak perlu. Kadang-kadang orang yang menyakiti kita tidak pernah meminta maaf. Kadang-kadang mereka tidak sedar pun bahawa mereka telah melukakan kita. Tetapi jangan biarkan itu menghentikan kita daripada memaafkan, kerana akhirnya yang akan mendapat ketenangan ialah diri kita sendiri. Masyarakat yang saya cintai, hidup ini terlalu singkat untuk dibazirkan dengan hati yang berat. Bebaskan diri anda daripada rasa marah dan dendam. Lepaskan hati daripada kesedihan yang tidak lagi memberi manfaat. Ingatlah, bila kita memaafkan, kita sebenarnya memberi hadiah kepada diri sendiri. Hadiah berupa ketenangan, kelegaan dan ruang untuk bahagia semula. Memaafkan tidak mengubah masa lalu, tetapi ia membuka pintu kepada masa depan yang lebih cerah. Memaafkan juga dah menjadikan kita lebih matang, lebih kuat dan lebih memahami bahawa setiap manusia pasti pernah melakukan kesilapan. Dan percayalah, ya, Tuhan sentiasa bersama hati-hati yang memilih untuk memaafkan walaupun hati itu pernah disakiti berkali-kali. Akhir kata, marilah kita sebagai masyarakat menanam budaya memaafkan dalam keluarga, dalam komuniti, dalam tempat kerja dan dalam diri sendiri. Kerana apabila hati kita lapang, bila jiwa kita ringan, apabila emosi kita damai, hidup ini akan terasa lebih indah. Ingatlah pesan ini, hidup makin tenang bila kita memaafkan. Maafkanlah bukan kerana mereka layak, tetapi kerana kita berhak untuk hidup dengan tenang. Jika pesanan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Pengetua AI di YouTube